Okey, bahan kita ialah kad cendawan. Okey, kad cendawan. Murid meletakkan batang kapas pada lubang mengikut nombor pada kad dan murid menulis, sebut, mengenal. Boleh tak? Boleh, cikgu. Okey, 2. Okey. Dekat teacher lah. Saya nombor 10. Ini teacher ada banyak kad. Okey, ini ialah cara pratulisan. Pratulis untuk menulis nombor. Nombor. Okey, sekarang ni saya nak kamu tulis nombor 1. Okey, Iman, tulis nombor 1. Ambil yang ni satu, letak dekat dia punya lubang. Lubang ni. Cucuk. Cuk. Okey. Okey, 1. Macam mana tulis nombor 1? 1 lurus. Nah. Okey. Sekarang ni teacher nak nombor 2. Danish. 2. Tulis nombor 2. Macam mana nombor 2? Okey, pandai. Okey, seterusnya nombor 3. 1, 2, 3. Farisha. Alisha cepat buat. Ni. 3. 3. Okey, tulis nombor 3. Nombor 3. Tulis nombor 3. Buka. Pusing. Tak apa, betul lah tu. Biar. Pusing. Okey. 1, 2, 3. 2. Sebut. 2, 3, 4. Putik kapas ada berapa? 4. Okey, macam mana nak tulis? 4. Nombor 4.